tahu realiti sekarang giliran untuk panggilan haji sangat-sangat panjang. Ada yang daftar muda tapi bila dipanggil umur dah pun meningkat. Ada orang yang dapat pergi haji dengan lebih awal. Sebenarnya bukan sebab mereka special tapi sebab mereka dah sediakan dana haji dengan lebih awal. Ramai juga sebenarnya sediakan dana haji melalui simpanan emas. Kenapa emas? Untuk pengetahuan tuan-puan, sebab utamanya adalah emas tak bocor nilai. Emas dapat lindungi simpanan daripada dimakan inflasi dan nilai emas cenderung untuk meningkat dalam jangka masa yang panjang. Bayangkan simpanan RM20,000 selama 20 tahun, kalau dalam bentuk tunai, nilai dia sebenarnya boleh menyusut secara perlahan. Tapi bila tuan-puan simpan dalam bentuk emas, nilai itu akan lebih terpelihara. Bila cukup jumlahnya, emas itu boleh ditukarkan kepada tunai untuk bayaran penuh haji. Target kos haji hari ini adalah sekitar RM20,000 hingga ke RM36,000 untuk setiap orang. Tuan-puan sebenarnya tak perlu nak simpan sekaligus. Boleh mula dengan 1 gram setiap bulan. Konsisten 5 hingga ke 10 tahun, tanpa sedar insya-Allah tuan-puan sebenarnya telah bina dana haji yang sangat-sangat secure. Ya betul, saya tak nafikan haji memang rezeki daripada Allah. Tapi rezeki juga kita kena usaha. Jadi buat tuan-puan yang mungkin berhajat untuk menunaikan haji dengan selesa, tuan-puan sebenarnya boleh mulakan simpanan dari sekarang. Sikit demi sedikit, gram demi gram. InsyaAllah satu hari nanti, emas itulah yang boleh bawa kita semua ke Tanah Suci untuk menunaikan haji. Buat sesiapa yang berminat untuk sediakan dana haji dalam bentuk emas, tuan-puan boleh saja komen emas di bawah ataupun isi beg biru untuk saya bantu tuan-puan dengan sebaiknya.